Ready, set, battle 5, 3, 2, 1, go shoot! Aku rasa video kali ni adalah video yang paling aku suka buat. Saksikan. Assalamualaikum semua, selamat datang dan selamat kembali ke channel aku Jerebu Hujan. Salam sehobi semua. So, video kali ni aku opening aku lah. Aku nak cakap aku nak buat satu ulasan. Okay, ulasan. So, sorry ya background bilik aku macam ni, maklumlah bilik bujang sebab aku tak dapat nak cari spot yang cantik sikit dengan lighting. So, abaikan barang-barang kat tepi ni. Okay. So, okay, mana yang tak tahu dan mana yang dah tahu, aku ada join tournament minggu lepas pada hari Ahad. Itu adalah tournament Beyblade aku yang ketiga, kalau tak silap aku lah, ketiga. Dan Alhamdulillah, buat kedua kali ni dalam hidup aku, dalam hobi ni, aku dapat achievement lah dalam hobi. Yang pertama adalah dalam One Piece aku dapat flagship. Yang pertama aku setelah setahun aku main. Dan keduanya adalah hari Ahad tu aku dapat nombor 3. Alhamdulillah, ada nombor 3 dalam pertandingan Beyblade yang dianjurkan di Ion Kinta City. Okay. Bila aku rasa macam satu, aku tak percaya yang aku boleh sampai ke nombor 3. Kedua, okay, kalau mana tak tahu, aku dapat hadiah juga. Aku dah dapat dia, nanti kita akan unboxing ya. Okay, video kali ni aku nak cerita pasal tournament tu satu. Lepas tu kita ada video combo, sebab aku tak pernah buat video combo lagi. So aku akan tunjukkan deck combo Beyblade aku yang aku bawa pada hari Ahad tu. Dan kita akan ada video unboxing lah hadiah yang aku dapat. Okay, so cerita pasal tournament. Okay, untuk tournament yang aku join ni, dia ada hadiah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dan specialnya adalah nombor 1 dan nombor 2 akan dapat automatic slot untuk bulan 11 ni, iaitu Final Showdown di Ion Kinta City lah. So Final Showdown ni adalah yang bagi aku tournament yang besar jugalah di dalam Perak lah. Di dalam Perak. So dia dapat nombor 1 dan nombor 2 ni akan dapat slot top 16. So kiranya korang tak payah main group stage dah. Korang just tunggu top 16 baru korang main. So nak dijadikan cerita pula, aku dapat nombor 3. Okay. So organizer beritahu aku nombor 1, nombor 2 dah confirm dapat slot. Tapi ada satu keistimewaan, iaitu adalah yang masuk final adalah head judge. So dia tak boleh join untuk tournament untuk bulan 11 ni lah yang akan datang. So automatic nombor, walaupun dia menang atau kalah tak kisah, tapi orang yang pergi final tu seorang je, kecuali judge tu, head judge, dia dapat pergi top 16. Dan untuk penentuan slot satu lagi tu adalah penentuan nombor 3 ni. So aku rasa macam bila aku kalah masa nak ke final, so dia akan buat game nombor 3. So aku macam tak ada expect lah, sebab yang dapat hadiah okey lah aku kan. Tak dapat hadiah tak apa, sebab aku fokuskan untuk slot untuk ke top 60 tu. So sebelum aku nak start main, dia bagi tahu aku lah, organizer bagi tahu aku. So aku lagi rasa macam cuak satu hal lah. Aku nervous satu hal lah. So perjalanan aku nak ke slot tu agak susah lah. Okay. So alhamdulillah rezeki aku dapat slot juga. Aku dapat nombor 3. Aku menang 5-2. Daripada perjalanan yang jauh lah. Okay, untuk pengetahuan korang semua lah, okay, mana korang tak tahu. So Beyblade ni dia akan buka 2 sesi. Sesi 1, sesi 2.
Lepas tu dia akan bahagikan lah. Dia ada group A dengan group B. Satu sesi akan ada 2 group. So aku main kedua-dua sesi tu. Okay, so kita akan tengok timetable. Aku akan share timetable group standing apa semua kat sini lah. Aku boleh kongsikan macam mana perjalanan aku lah. Kita buka tu. So tournament berjalan pada hari Ahad pada pukul 11 pagi. Okay, so aku dapat group sesi 1 aku dapat group A. Okay, group A kita tengok dulu. Aku akan share table kat sini lah. Okay, okay, group A aku dapat nombor 4 ya. Lepas habis, okay sorry aku lupa beritahu. So untuk sistem perlawanan dia pakai Swiss Robin. So kau akan jumpa semua player dalam satu group tu. Tak kisahlah macam mana sekalipun kau akan jumpa. So aku main kat sini 7 round 7 round untuk jumpa semua player. So total player untuk sesi 1 adalah 14 player. Satu group ada 7 player. So kita akan jumpa 7 round lah. 7 player tersebut. So untuk round pertama dalam sesi 1 group A, aku lawan dengan Aizu, aku kalah 4-0. Okay, ini cerita sangat menarik. Aku tak expect aku kalah 4-0 sebab apa? Satu, aku rasa macam lain macam sebab dia bawa time tu aku tak expect dia bawa golem kok. Lepas tu dia ada bawa Dread Buster ke? Bukan, Dread Dragger tak elak aku. So aku kalah dengan over finish 2 kali lah. Okay, tak apa. So aku buat lain. Nombor 2, round 2 aku kalah dengan Kamen H 5-1 set. Okay, so Kamen H ni adalah juara untuk pertandingan Ayah Hai tu. Dan dia tak dapat slot sebab apa? Sebab dia head jah. So aku kalah 5-1. Okay, so round ketiga aku menang dengan Cikgu Popo 5-0. Aku dapat extreme finish 1 dan juga over finish 1 lah. Okay, so round keempat aku dapat menang 5-0 dengan Anu. Ini tak silap aku budak kecil lah, tapi bagi aku dia hebat juga lah. Memang dia ada skill juga lah. So round kelima aku tak main sebab dia nombor ganji. Round ke-6 baru aku main. Aku menang lawan dengan Afiq SCS. Okay, Afiq SCS ni adalah satu player daripada sekolah SCS di Ipoh. Okay, sorry kucing aku gaduh. Okay, so aku menang 4-1. Bagi aku dia agak hebat juga Afiq SCS. Semua yang dalam ni semua hebat-hebat. So last game round ke-7 aku kalah 4-2. Kekalahan aku 4-2 ni adalah kekalahan yang paling perit aku yang pernah aku rasa lah. Aku tengah leading 2-0 dan Putra ni aku kenal dia juga. Dia seorang player yang hebat. Aku kena over finish dan aku kena over finish lagi. So aku tak expect lah dengan aku leading 2-0. So aku tak dapat slot sebab dia akan tarik. Okay, dia daripada setiap group A dengan B akan nombor 1 dan nombor 2 akan pergi ke top 8. So aku tak dapat lah slot untuk pergi ke top 8 untuk pertandingan Ahad tu. Okay, so kita pergi ke sesi 2 pula. Sesi 2 aku group A juga tak silap aku. Aku tengok balik, kita check up. Okay. Bahaya apa lah. Okay, so group sesi kedua aku 16 player. So akan ada 8 player untuk setiap group. Group A 8 player, group B 8 player. Okay, so kita tengok match up. Aku still lagi Swiss Robin 7 round. So round pertama aku jumpa dengan Afiq SCS, aku kalah 5-3. Okay, aku kalah 5-3 Itu paling perit juga. Kena comeback. Okay, round kedua aku lawan dengan Anu, aku menang 4-1. Round ketiga aku lawan dengan Syuk, aku kalah 4-1. Syuk ni adalah orang yang aku Syuk ke? Lupa. Oh bukan, Syuk. Aku kalah 4-1. Okay, round keempat aku menang dengan Mat 5-0. Okay, ni clean win lah. Lepas tu dengan Q ni, round kelima aku jumpa Q. Q ni adalah orang yang aku jumpa masa untuk tentukan top tempat ketiga. Okay, nanti aku akan share video kat korang lah. Dalam video kali ni aku akan letak video kat di akhir video. So korang kena tengok video sebab itu adalah detik-detik keemasan lah. Bagi aku rezeki aku sangat-sangat lah. Korang boleh kena tengok lah. Okay, so aku kalah dengan Q 5-2.
Kan round ke-6 aku menang 4-3 dengan Afiq, menang tipis. Dan round ke-7 aku menang dengan Ali 4-3, menang tipis. So slot aku akan tunjuk kat sini. Aku sebenarnya sepatutnya aku tak layak, tapi disebabkan Afiq SCS kalah masa last game, aku dapat naik. Sebab perbezaan aku dengan dia adalah aku point aku 23, point dia 22. So kita orang sama-sama menang 4, kalah 3. Okay, so aku naik nombor 1 dan nombor 2 akan pergi ke top 8. So aku alhamdulillah aku dapat naik. Aku dengan Q naik untuk group standing. So kita pergi kepada sesi top 8. Top 8 ni sistem dia bukan Sri Robin lah. Sistem dia adalah single elimination. So kalau mati lah. So aku berjumpa dengan Aaron Yeager. Aaron Yeager ni adalah cikgu sekolah ACS kalau tak silap aku. Kalau salah boleh betul, kalau cikgu ada kat sini boleh komen. Aku setiap kali aku main, aku akan jumpa dia, aku akan sembang, kita orang akan sembang pasal combo, kita orang akan buat Beyblade, cikgu akan tanya aku macam ni dan aku akan tunjuk macam mana. So aku rasa macam bila aku jumpa dengan cikgu, aku rasa satu serba salah. Kalau aku menang aku serba salah, kalau aku kalah aku tak, aku okey. Tapi aku rasa serba salah dengan dia aku juga. So bagi aku agak rasa berbelah bagi lah. So nak jadikan cerita, aku jumpa dengan cikgu Aaron Yeager ni, aku menang 5-2 disebabkan satu, aku over finish dia. Aku burst dia. Aku dapat 2 point, ternyata aku kena tinggal 2 point, aku dapat 2 point. So jadi 2-2. So last kali dia pakai shark skill 170, aku pakai shark skill 170. Low rush, dia pakai low rush juga. Rezeki aku alhamdulillah lah, aku dapat estimate dia, so aku dapat 5-2. Okay, so pergi kepada top 4, aku jumpa dengan Syafiq. Syafiq ni adalah orang pertama yang aku pada ayah had itu aku training dengan dia. Masa kita orang baru sampai, aku baru sampai kita aku terus main dengan dia. So dia aku kalah dengan dia 4-3 lah. Aku kena over finish dan aku dapat aku kena dua kali over finish lah. Okay, so aku tak dapat pergi ke final. So aku pergi lawan dengan Q untuk tentukan tempat ketiga. So kat sini adalah bagi aku dah agak kecewa sebab aku tak dapat slot sebelum aku tahu benda tu akan dapat. Tapi bila dapat tu aku jadi rasa macam lagi nervous lah. Sebab mula-mula aku tak kisah tau. Nombor 3 dapat ada, tak dapat tak apa. Sebab aku tak kisah sangat. Sebab aku nak fokuskan untuk slot lah. So bila organizer beritahu aku dapat slot, aku lagi jadi nervous gila. Jadi nervous. Tangan aku menggigil. Korang boleh tengok video di akhir tu sampai terjatuh bilik aku. So aku menang 5-2. Aku dapat nombor 3. So alhamdulillah lah, syukur sangat. So aku nak ulas sikit. Bagi aku tournament kali ni agak seronok untuk aku. Satu, memang menyeronokkan lah. Kedua, aku rasa banyak benda yang aku kena baiki lagi daripada segi performance aku, launching aku, dan daripada segi combo aku lah. So terima kasih banyak mana yang sokong aku. Terima kasih mana yang tonton video aku. Korang boleh support aku untuk pergi lebih jauh lagi. Tak kisah daripada segi TCG ke, daripada segi Beyblade ke, apa yang aku buat, aku stay akan cuba catch up benda-benda ni lah. TCG aku stay main lagi, aku tak tinggal. Beyblade ni pun aku tak tinggal juga. So korang kena tengok combo aku. Korang jangan lupa, jangan skip video ni. Korang kena tengok video ni sampai habis sebab ada video di belakang, video kemenangan aku. Okay, so kita akan pergi kepada combo yang aku bawa pada hari Ahad itu. Dan kita akan ada video unboxing. Kita unboxing apa? Aku tak tahu. So kita tengok. Stay tune, jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. Korang tolong share. Kalau korang boleh komen, korang komen kat bawah. InsyaAllah aku akan balas. So terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Aku bukan nak close. So kita layan combo dulu. Ciao. Okay, so hari ni kita akan sembang pasal combo yang aku bawa pada hari Ahad itulah. Okay, so ini adalah deckboard aku. Aku akan review sikit lah. Report aku dah buat video pasal combo. So lalang aku tunjuk lah. So ni adalah deck yang aku bawa pada hari tu. So kita ada Shark Scale, kita ada Wizard Rod, dan kita ada Hell Blast. Okay, so kita akan review satu. So kita pergi kepada Shark Scale tu. Okay,
Shot skill aku bawa Ratchet 170 dengan Lora. So bagi aku dia adalah satu attacker yang agak menarik bila kau bawa dengan yang untuk burst cepat lah bagi aku lah. So ada option orang pakai 360, ada orang pakai 160, ada aku tengok juga yang pakai bukan Lora, ada yang pakai Underneader, pakai Low. So aku lebih pada attacking lah permulaannya. Permulaannya aku rasa tak nak bawa, tapi aku tukar last minute lah. Aku memang bawa dia lah untuk attack. So itu untuk attacker aku. Dan untuk balance dan stamina aku, kita ada Wizard Rod 160 hesa. So ini memang common punya barang lah. Kalau korang tak ada Wizard Rod, macam pelik ke lah deck korang kan. Dan biasa memang pakai hesa lah. Bagi aku dia lebih kepada, dia bukanlah stamina kuat sangat. Bila kau masuk hesa dan 16 ni, dia bukan satu benda yang untuk kau kekalkan stamina, tapi untuk kau engage kau punya Beyblade punya opponent punya. So aku bawa ni. So aku macam Wizard Rod ni penyelamat aku pada menentukan nombor 3 tu. Sebab shot skill tu dia attack aku dan dia terus masuk over finish lah. Bagi aku dia penyelamat aku lah sangat. Okay. So kita pergi kepada Hair Blast Ratchet 360 Kit. So Pegasus Blast kali ni Pegasus Blast kali Pegasus Blast. Dia daripada Pegasus Blast aku pakai logic lah. So bagi aku dia tak banyak sangat membantu aku lah, tapi ada kala dia membantu. Sebab kit ni bagi aku dia macam agak gambling juga lah bagi aku. Kalau dia kena, kalau dia tak kena lah. Tapi bagi aku okey lah. So macam aku dah bawa asap juga. Aku masa top 3 tu aku bawa So Eclipse. Aku tak pakai dia, tapi aku pakai point. Tapi itu pun aku agak gamble juga lah. So bagi aku inilah combo yang aku bawa. So mungkin next time untuk tournament bulan-bulan ni aku akan ubah-ubah sikit. Tapi aku rasa aku akan kekalkan dua ni. Tengok dulu, aku akan kekalkan dua ni. Dan aku mungkin akan ubah-ubah sikit pasal ni lah. Mungkin aku akan pergi kepada attack terus, atau aku tukar pada level lain lah. Bagi aku dua ni agak okey juga lah. Tapi aku risau sebab blade dia macam nak patah. So aku risau. Sebab barang dah tak ada dah. Susah dapat dan harga mahal. Sebab kau boleh kena beli deck set tau. Orang so inilah deck set aku. So kalau korang nak komen, kalau korang ada combo yang menarik, korang boleh komen kat bawah. Dan aku akan letakkan video pada akhir video lah. Tadi aku buat review ulasan tentang perlawanan. So aku akan letak bracket aku, dan video tu aku akan letak pada last lah. Korang boleh tengok. Tapi video tu pendek je sebab yang rakam pun kejap lah. So itu detik-detik kemenangan aku lah, alhamdulillah lah. So kita dah balik ni, kita pergi ke hadiah utama kita, iaitu kita akan buka BX24 Random Booster Volume 2. Okay, so ni adalah hadiah yang aku dapat. Nombor 3, nombor 2 dapat Samurai BX. Lepas tu dapat nombor 1 dapat Phoenix lah. So hadiah aku tak kisah sangat lah. Aku nakkan slot tu sahajalah. Nak slot tu saja. So kita akan unboxing kali ni. Ada video kita akan unboxing. So kita akan unboxing. So kalau korang rasa korang nak main Beyblade, korang boleh komen kat bawah apa Beyblade yang sesuai untuk korang main. Aku akan membalas. Korang nak tanya combo apa, korang boleh. So combo ni banyak bergantung kepada meta. Kita kembali. Sorry tadi ada blackout sikit rumah aku. So kita pergi kepada mana tadi? So okay, korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. Korang boleh share tentang video Beyblade ke TCJ ke insyaAllah. Korang boleh komen kat bawah korang nak Beyblade macam mana. So kita kembali kepada unboxing kita. Adakah? So kita review dulu. Kalau price dia adalah ini price dia, kita tengok pada price belakang. So price dia adalah however ni, lupa nama dia. So ni adalah dia punya blader. So nombor 1 ni price dia, nombor 2 ni adalah price dia. Kita akan dapat kalau first price 580 Great Ball. Lepas tu kita akan dapat 360 Temper nombor 2. Nombor 3 kita akan dapat 460 Great Ball juga. Dan kita akan dapat nombor 4 560 Flat, 360 High End nombor 6. Dan juga kita akan dapat Wizard Art 480 Great Ball. So aku tak kisah apa pasal ni. Aku dapat mana pun aku tak kisah, sebab bagi aku tak pakai sangat, dia kurang metal lah. Cuma ada tambah koleksi aku sikit lah. So let's go. Kita akan pergi unboxing.
So aku rasa macam bersyukur sangat bersyukur lah dengan apa, dengan yang apa, achievement aku lah. Sekarang lah aku rasa macam push. Aku pun rasa tak percaya. So tak nak tengok juga lah, tak nak ikut dia kat belakang. So dia kalau korang beli random macam ni tau, kalau korang beli random memang korang akan dapat macam ni. So memang kita tak tahu apa-apa lah dalam ni korang dapat apa, sebab korang akan tahu dapat kod. So aku tutup kod tadi, korang tak tengok tu. So kita akan teka kan, kita akan main teka-teka. Korang rasa, korang boleh komen kat bawah, korang rasa aku dapat yang mana? Adakah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6? So korang dengan aku lupa nak beritahu korang, aku akan buat giveaway jika subscriber aku cecah 50. So aku akan buat giveaway. So korang jangan lupa subscribe channel. Korang kena share tolong aku, korang share untuk kembangkan aku punya YouTube channel, untuk kembangkan pengetahuan kita sama bersembang belajar kan. So kita pergi kepada bagaimana. So ni Richard, ini Big dan ini Blade. So kita akan pergi kepada Big dulu. Okay, kita akan pergi kepada Big dulu lah. Let's go. Kita pergi pada Big dulu. Apa yang aku dapat. Kalau get ball ada harapan lah. Kita dapat alah, flag. Okay, kita dapat flag. So aku dah tahu dah flag ni apa. So kita dapat Beyblade nombor 4. So agak nice jugalah, boleh lah. Adalah koleksi aku punya Beat yang baru dan Beyblade yang baru. So kita terus pergi kepada Richard. Aku lupa nama dia sebab dia daripada Kin punya ni Zoo apa, aku lupa nama dia. Okay. So kita dapat Richard, iaitu Richard 560. Agak nah 560 warna biru. Aku tak ada lagi 560 warna biru. So agak function agak boleh pakai lah. So ini adalah Ula so nice betul warna biru. Aku nak agak nah juga. Alhamdulillah dapat beli ni. Sebab beli ni tak ada orang pakai lah, sebab dia memang dia type stamina lah kot ni. Type stamina. So kita dapat blader nombor 4. So siapa komen nombor 4? Korang memang hebat lah. So kita buat assemble. Aku nah dia punya ni dapat juga rezeki. So flag ni pun agak function, ni pun agak function. So tak pakai lah berkumpul sebab tak ada orang pakai. Mungkin aku akan bawa pada 9 bulan 9. Tapi aku tak bawa untuk Top 60 lah, aku akan bawa untuk main game biasa je saja. Dah ni. Betul lah, BX 24 volume 2. Macam biasa kita buka dulu. Code card aku nak. Macam biasa lah. Code card mesti aku nak tambah point. Ayah aku scan. Okay. Okay, ni tak ini dulu. Okay, scan. Biasa kita akan pergi zaman BX ni lama. So, ini masa ni Phoenix Wing keluar dengan Battle Pass. Nice. So cara-cara pasang macam biasa lah. So itu saja video untuk kali ni. Aku harap korang enjoy video aku. Aku harap korang terus support aku. InsyaAllah aku akan update berkenaan dengan combo-combo untuk aku akan bawa. Tapi kemungkinan besar time tu, aku lupa nak bagi tahu korang, time tu baru keluar Clock My Wish tak laku nama dia. Lepas tu dia keluarkan dengan stadium baru. Kau ada Combat Dragon kat situ. Dan juga ada Goat. So aku tak beli Goat tu sebab aku tak function. Dan juga aku tak beli Combat Dragon sebab aku tak pakai kan. So aku tengah nak beli Beyblade baru, iaitu mungkin Silver Wolf akan keluar nanti untuk CS. Dan aku kan tengah simpan duit juga untuk beli Pegasus 11 tapi Metacore punya edition, special edition punya. So aku harap korang enjoykan video aku. Terima kasih banyak kerana mana yang support, mana yang subscribe channel aku. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku. Tekan button like kat bawah, komen dan juga share. InsyaAllah aku akan balas komen korang. So itu saja video kali ni. Aku harap korang enjoy. Dan video untuk pertandingan akhir Ahad tu, aku kata itu time tu spoiler, bukan spoiler, untuk pengetahuan korang, video tu adalah video saat-saat kemenangan aku lah, di hujung-hujung lah, sebab tengah leading, tengah nak kira siapa dapat 2 point dia menang, gitu tengah fight lah. So itu saja video kali ni. Assalamualaikum. Jangan lupa komen. Bye.
Alhamdulillah, terima kasih banyak. It's okay. Sama Tommy. Okay, one more time. Oh no! Sabar, sabar. Okay, jangan nervous. Ready, set, battle 5, 3, 2, 1, go shoot! Oh no! Woo! Okay, Amin Maya proceeds.